Cikgu, okey tak saya keluarkan duit daripada ASP dan saya beli emas dengan duit tu? Okey tak okey ni tuan-puan, dia kena tanya diri masing-masing. Saya bagi guideline kepada tuan-puan dan tuan-puan kena nilai sendirilah. ASP ni tuan-puan, dia satu pelaburan yang sangat bagus untuk mereka yang tak ada ilmu. Tuan-puan simpanlah dekat ASP, tak payah pergi simpan dekat tempat lain, nanti tuan-puan rugi. Sebab ASP ni pelaburan yang confirm untuk tak rugi, duit tuan-puan tak hilang kat situ. Cuma ASP ni dia adalah short term punya saving. Kenapa short term? Sebab dividen ASP 5% tahun dan inflasi pun lebih. Jadi kalau anda nak simpan duit untuk short term sebagai dana kecemasan, sangat sesuai lah untuk simpan dekat ASP. Tapi kalau tuan-puan cakap, cikgu duit dekat ASP tu saya nak simpan lama. Kalau nak simpan lama tuan-puan, fakta dia kena simpan dekat emas. Emas ni kenaikan dia setahun lebih 10%. Jadi jauh lebih untung anda simpan duit yang nak simpan lama tu dekat emas berbanding ASP. Kalau tanya pendapat peribadi saya sendiri, based on saya punya pembacaan dalam buku Wang Emas dan saya follow saya punya guru Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafi'i, simple sahaja, tak payah pening-pening. Anda kena ada dua-dua. Saya sendiri pun saya tak buat pilihan nak simpan dekat ASP saja, nak simpan dekat emas saja, tak. Saya simpan dua-dua. Cuma beza dia, simpanan untuk short term, kecemasan 3 bulan gaji, saya akan simpan dalam bentuk cash dekat ASP ataupun tabung haji. Tapi simpanan long term untuk saya kahwin, untuk saya pergi haji, untuk saya pergi umrah, untuk saya beli aset rumah pertama, semua tu saya convert duit tu dalam bentuk emas. Jadi simple saja, buat dua-dua pun tak ada masalah. Dan memang kena ada dua-dua pun, tak boleh simpan satu je. Cash kena ada, aset emas pun kena ada. Jelas Jadi kalau anda rasa nak saya bantu simpan emas, anda boleh komen saya nak cikgu. Nanti saya akan hubungi anda. Nak lebih banyak ilmu emas dan kewangan, teruskan follow saya.